Macam mana? Sejuk tak sejuk? Sejuk tak sejuk? Nak lebih? Tolong berhenti Tolong cakap benda yang senang nak borak. Jangan cakap benda yang tak boleh borak. No, kena simpan dalam peti ais. Ujung simpan dalam peti ais, kena simpan dalam hati. Terus jumpa girlfriend saya dalam hati nanti. Bersabar sebentar, ku hanya untukmu. Ni saya nak konten tak screen 200k. Kita tengok sama-sama dekat YT saya kejap lagi. Ni lagu boleh tak? Alah-alah kan. Alah-alah korang dah tu. Saya nyanyi lagu lah. Korang sebut nama siapa korang nak. Sebut nama, saya nyanyi. 200k saya post konten. 200k kita tengok sama-sama dekat YT saya. Oh Ratu Oh Ratu, rambutnya banyak kutu. Oh Ratu, mungkin salah satunya menantu. Oh Ratu, badannya banyak kekatu. Oh Ratu. Nak Rina nak share. Okay, korang nak. Okay, kita start dengan share dulu. Rina dulu lah. Kau nak Rina ni yang lagu romantik ke tak romantik? Kalau romantik saya buat romantik. Romantik sebenarnya. Kalau nak yang jenis kutuk, saya boleh buat lagu kutuk. Janji jangan rekod je. Janji jangan rekod. Tu je saya pesan. Lagu rock, romantik, kutuk, romantik. View saya kejap lagi, view konten ni saya post sampai 200k view, saya akan buat lagu romantik untuk semua partner-partner saya. On tak on? 200k view. Boleh tak boleh? Baru saya buat. Kalau tak sampai tak boleh lah. On. Romantik ya, saya akan buat lagu romantik. 200k view konten ni. Saya nak 8,000 korang tengok semua boleh? Kadang jangan. Apa benda ni? Lebih-lebih pula. Serius lah saya. Budak ni memang betul lah. Lebih-lebih lah budak-budak ni, lebih-lebih lah. Budak ni lebih-lebih lah budak ni. Lebih-lebih lah budak ni. Lebih-lebih lah. Dan 200k. Bukan 200k view. 200k view tu dekat YT saya, bukan kat sini. Tapi saya nak beritahu korang, konten hari ni dia agak sedih sikit lah. Konten ni yang mana saya beritahu korang, yang mana ada masalah keluarga, yang mana yang anak yatim, yang mana yang rasa keluarga yang tak bahagia. Saya just beritahu korang, jangan tengok. Sebab konten kejap lagi saya post 2.30 kejap lagi. Konten melibatkan perasaan. Pukul 2.20 lah, 2.20 saya post. Tapi just saya tanya korang, lagi 2 minit lagi saya cakap, kalau yang tak kuat hati tisu, jangan tengok. Yang pertama, oh kakak Karina, bila dah comeback kom pembencana Karina. Okay, habis. Okay, seterusnya kakak share. Kamanda lah, Kamanda. Oh Kamanda, Syik favourite tempat bersandar
Kamanda. Walaupun dah lama isinya di dada. Kamanda da 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 da. Selamat tinggal pun diminda. Kamanda namanya. Kakak share pula. $2.20 lah. Okay. Kakak share. Share benda lagi belakang. Share. Okay. Kakak share. Jalan sebijit macam kekasih. Kakak share. Perasaan sama-sama tak boleh di-share. Kakak share. Sampai orang ingat betul-betul kekasih. Kakak share. Semoga jadi kekasih. Okay, dah cukup. $2.20 nak? Okay. Saya nak 8,600. Kita tengok sama-sama. Abang Fahmi, saya nak post sekarang. Korang boleh tengok konten saya sekarang. Tapi saya beritahu korang, konten ni agak sedih, agak sensitif sikit. Untuk yang mana sensitif, kalau suka menangis jangan tengok. And then saya dah post konten sekarang. Korang boleh pergi tengok. Saya pun nak tengok juga ni. Jom kita tengok sama-sama dekat YT saya, AI ke Kanda. Now. Jom. Kalau kau tak tengok dulu 8,000 ni, kau tekan je YT saya dulu. Tekan 8,000. Saya nak korang 8,000 tekan sekarang. Kalau tak ada tengok pun tekan, tengok sekejap je. Lepas tu keluar lah 8,000 kan.